membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Rajaku dan Tuhanku. 20 Oktober 2025. Mazmur bab 5 ayat 1 hingga 3. Dengarlah kata-kataku, ya Tuhan, pertimbangkan keluhanku. Dengarlah jeritanku meminta tolong, wahai Rajaku dan Allahku, kerana kepadamu aku berdoa. Pada waktu pagi, ya Tuhan, kau dengar suaraku. Pada waktu pagi kulafazkan permohonanku ke hadirat-Mu lalu menanti dengan harapan. Mungkin tidak mudah memohon kepada pihak kerajaan atau menggubal undang-undang dan polisi negara. Proses menurap lubang di jalan raya atau menggantikan papan tanda mungkin memakan masa yang lama juga. Permohonan kecil begini memerlukan surat rasmi, petisyen dari orang ramai disertai dengan ribuan tanda tangan atau perundian oleh ahli-ahli majlis berkenaan. Kita harus melalui banyak lapisan birokrasi sebelum berjaya. Pemazmur ini mempunyai sebuah permohonan atau lebih tepat lagi, satu tuntutan. Dia tidak cuba mengumpul tanda tangan dari orang ramai atau mendapat sokongan ahli-ahli majlis. Sekiranya terdapat saluran birokrasi, pemazmur mengguna jalan pintas kerana dia akan terus menuntut di pihak tertinggi, iaitu Tuhan sendiri. Dengarlah jeritanku meminta tolong, wahai Rajaku dan Allahku. Pemazmur memperolehi korban doa di hadapan takhta Tuhan, kemudian menantikan jawapan yang pasti akan tiba. Jalan ini sentiasa terbuka, seperti yang dinyatakan dalam mazmur-mazmur yang lain. Petang, pagi dan tengah hari aku akan berdoa dan meratap kuat, dan Dia akan mendengar suaraku. Kita juga mempunyai keistimewaan yang sama, iaitu laluan terus kepada takhta Tuhan. Kita boleh membuat permohonan kepada Tuhan bila-bila waktu. Tuhan akan mendengar dan menjawab kita. Laluan terus ini dianugerahkan kepada kita melalui Anak Raja Tuhan, iaitu Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam ketaatan kepada Bapa di syurga dan kerana kasihnya kepada dunia, Yesus meninggalkan takhtanya di syurga untuk dilahirkan di dunia kita. Yesus tunduk kepada penghakiman yang tidak adil oleh pemerintah dunia ini. Tiada petisyen rasmi dengan ribuan tanda tangan dikemukakan untuk menyelamatkannya. Yesus dimahkotai dengan duri dan diolok-olokkan pemerintahannya. Yesus disalibkan. Ketika Dia mati, tabir di bait suci yang menutupi tempat Maha Kudus, iaitu tempat hadirat Tuhan terbelah dua. Melalui Juru Selamat yang mati disalib dan telah bangkit semula, jalan kepada Tuhan kini terbuka kepada kita. Saluran rasmi kepada takhta syurgawi hanyalah melalui iman kepada Yesus, Imam Besar kita. Penulis kepada umat Ibrani berkata, kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala hal dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi, tetapi dia tidak melakukan dosa. Oleh itu, marilah kita tampil dengan berani ke hadapan takhta kasih kurnia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Raja Yesus menjemput kita untuk berdoa. Dia sedang mendengar dan Dia akan menjawab doa kita menurut kehendaknya. Rajaku dan Tuhanku, aku tahu Engkau akan mendengar dan menjawab doaku. Amin.